Dia buat sebulan RM60,000, brother. Ya Allah, masa tu. Banyak tu. Dia pakai Porsche tu, 911. Kejap. Sebelum daripada jumpa dia memang no idea lah. No idea. I don't know what I'm gonna be. Tak tahu. Dia macam cerita apa tau? Macam cerita In Pursuit of Happiness, ingat tak? Kan In Pursuit of Happiness tu kan, Mamat tu, dia jumpa Chris Gardner kan. Dia jumpa dengan satu mamat tu, dia tanya 2 soalan je. Kan, what do you do and how do you do it? Ya. 2 je. Yang mamat yang main Rubik's Cube tu kan. Siapa pelakon tu tak ingat nama dia. Anyhow, bila jumpa mamat tu, RM60,000 tahun 1910. Memang. Kau campur inflation sekarang, jutawan mak tu. Dia hebat lah masa tu, memang at that time memang kaya dah lah, kaya dah. 90, 91 memang kau jutawan. Dia Remizer. Remizer kat BBM. Remizer masa tu bukan macam sekarang. Kan, tak apa. Dia masa pakai manual. Pakai 88 tu dia masih lagi pakai sistem score. Sebelum sistem score tu dia pakai open outcry lagi, yang jerit-jerit macam kat Dow Jones sekarang ni. Biasa macam zaman tu kan. Jerit nak beli apa, Haji no motor. Haji tak ada motor, satu lot. Zaman tu lah. Biasa. Nak beli Rosman lah, Rosman masa tu pakai open outcry. Hingga tahun 89 baru open outcry tu dimansuhkan di Malaysia, diganti dengan score system lah. Long time ago lah. Kalau cerita zaman-zaman tu kan, orang tengok saham kena tengok Britek yang kat TV tu. Ya. Yang turut, yang macam dia punya naik tu. Tiga kan. Betul. Tengok saham Huatai. Terlepas pula kan. Dia ketumbuhan A, B, C macam tu zaman tu. Ya, kalau kat situ, kalau dulu dia update kat situ baru kita tahu kan dia punya. Waktu tu dia tengok saham tu kat mana? Zaman sekarang dulu memang tengok dekat Britex TV, dekat TV dah. Dia memang Britex. Dia memang dia paparan Britex. lah. Dia satu paparan, tapi dia keluar 3 ke 4 saham je. Tak banyak lah. Tak banyak. Tapi kena tunggu dia keluar kejap berapa saat dia tukar. Dia macam tu. Zaman tu. Susah dulu kalau orang nak tengok saham, dia kena pergi kat broker. Memang kena pergi broker. Tu sebab dia ramai-ramai berkumpul. Berkumpul ramai-ramai tu apek-apek berkasut pendek kan. Tapi duit banyak. Dia orang tu apek-apek tu yang main kan. So jumpa dengan Remizer tu RM60,000. Kau campur inflation kan, tahun 2025 ni agaknya 5 jutawan amat tu kan. So cerita dia, Eva kata okey lah, mulai itu tekad lah, saya mahu menjadi seorang Remizer.